arwah mak ayah suruh adik bongsu duduk. Okey, kalau dia macam ni, sebab bila dah jadi harta pusaka, dia ada waris lain yang berhak juga ke atas rumah tu. Itu yang pertama. Kalau kata semua waris Farid setuju, tak ada masalah. Ha, ataupun waris lain menghormati pesanan mak ayah ni ataupun wasiat mak ayah ni nak bagi adik duduk. Dan mereka ni pun sepakat tukar nama adik. Itu lagi baik lah. Sebab saya tengok banyak masalah bila bagi duduk, bagi saja. Jadi bila mak ayah tu dah tak ada, benda tu berbangkit. Sebab tu sangat digalakkan kalau mak ayah bagi, lebih baik terus tukar nama je. Senang. Tak ada dah pertikaian. Mungkin ada pertikaian juga. Ada kes yang saya jumpa dia pertikaikan juga. Tapi benda tu dah ditukar nama masa hidup. Selesai lah. Kalau siapa yang nak pertikai tu, dia kena bawa benda tu pergi ke mahkamah. Proses dia panjang. Kalau proses mak ataupun arwah yang arwah dah tukar nama ni, benda ni betul, cara dia betul, jadi dah jadi milik adik dah. Dah tak payah pening dah. Keturunan adik tu boleh duduk sampai bila-bila. Ini nanti biasanya bila adik tu dah tak ada, ada kes dia orang halau ni semua pasangan dengan anak-anak tu. Dah timbul isu lain. Kan jadi benda tu meleret-leret.